Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton hari ini di hari Jumaat yang mulia ni. Saya hari ini bersama untuk topik wanita dan of course walaupun jemputan kita hari ini adalah lelaki, tapi percaya saya Dr. Sufian adalah penyokong dan membantu dah ramai wanita yang berjuang dalam diam. Dan topik yang kita akan kupas hari ini adalah topik yang sangat dekat dengan saya, Dr. Sufian. Sangat dekat, iaitu senggugut. Okey, duduk semua, duduk kat depan, buka. Dan kenapa awak kena dengar? Sebab hari ni mungkin bukan anda, mungkin anak, mungkin jiran, mungkin kawan sekerja. So, share kita punya podcast hari ni supaya semua orang, sebab Dr. Sufian adalah orang yang sangat sibuk. Satu hari berapa operation dia nak operate orang hari ni. Tapi he sit with us today untuk pastikan semua wanita tak menangis lagi, semua wanita tidak buang rahim lagi. Betul ke Dr. Sufian perjuangan kita macam tu? Betul-betul. So, bersama dengan saya Dr. Sufian Hadi daripada Pantai Hospital Batu Pahat, konsultan ONG. Dr. Sufian dah berapa lama kerja, Dr. Sufian? Saya dah berada dalam ONG untuk, kadang-kadang orang tanya kan, sekejap, nak cakap tajuk pasal period pain. Ini pakcik mana nak cakap period, tak pernah rasa kan? Betul. So, sebenarnya saya dah berada dalam bidang ni daripada tahun 2005 sampai ke sekarang, semasa untuk tempoh 21 tahun. Dan saya dah berada dengan Hospital Pantai untuk 10, nak masuk ke 11 tahun. Dan secara spesifik saya ada 1 minggu dan 1 hari adalah MDPP. Kita ada Menstrual Disorder dan Pelvic Pain Clinic, iaitu klinik yang memang khas untuk mereka yang ada masalah senggugut, pelvic pain, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan kitaran hid yang tidak teratur pada setiap hari Selasa di klinik saya. Setiap hari Selasa di klinik Dr. Sufian. Bagi anda yang senggugut, boleh walk in, boleh? Mungkin kena call untuk appointment sebab kita tak ambil ramai patient, sebab I spend more time with my patient. Dia tak boleh touch hingga je untuk endometriosis ni. Wow. Okay, so key point hari ni, setiap kali Dr. Sufian, dia doktor, dia sebut endometriosis, dalam otak awak senggugut. Sebab kalau kita cerita endometriosis, dia panjang, so fikir senggugut lah. Tapi tak semestinya senggugut tu endometriosis. We will go through it again nanti. Tapi sebelum tu kan, personal sharing dengan semua orang. Sebenarnya saya pernah didiagnose endometriosis stage 4. Okay. Saya pengsan di tepi jalan masa saya tengah belajar, saya belajar dekat Indonesia. Saya tengah period hari kedua, masa tu saya dah tahu dah, tapi ada exam, so saya keluar juga. You know, orang-orang yang ada senggugut, hari period kita akan catat tahu dekat kalender, sebab dia adalah hari yang menakutkan. So bila exam jatuh hari period kita tu, kita rasa macam, ya Allah, selamatkanlah aku hari ni. Tapi hari tu saya kena pergi exam juga. Saya dekat Indonesia, saya bawa motor, so jatuh pengsan. Masa tu saya tak tahu pun saya ada endometriosis. Saya fikir itu hanya senggugut biasa. Yes. Yeah. Yang itu kita nak highlight sebenarnya, sebab masa mula-mula Dr. Hanani marketing approach saya, Doktor nak buat FB live pasal pelvic pain, tak cakap nice, sebab bulan 3 adalah bulan kesedaran endometriosis. Saya rasa kita perlu angkat topik ni ke permukaan untuk kita bincang lebih lanjut dan untuk kita diagnose lebih ramai wanita yang di luar sana mengharungi hidup dengan period pain setiap bulan. Seperti apa yang Dr. Hani sebutkan tadi, saya setuju. Ramai aja yang dia akan takut setiap kali nak datang period. Tak ada banyak pilihan. That's the point. Sebab apa? Sebab macam saya sendiri pun, kita takkan pergi simply scan sebab period saya normal. Setiap bulan datang. Hanya senggugut. Dan normal. Alamak, dulu pun senggugut juga. Okey, macam mana Dr. Sufian? Bila senggugut tu dia jadi bila senggugut tu jadi penyakit, atau senggugut tu memang biasa je? Okey, dia ada pembahagian classification ni kan, untuk mungkin primary, secondary, semiluar. Kalau senggugut yang biasa ni, mungkin senggugut tu datang pada hari pertama, hari kedua, head. Dan biasanya senggugut ni tak begitu teruk. Mungkin dari segi pain score, keterukan sakit tu mungkin 1, 2 per 10. Di mana kalau betul remaja, masih boleh hadir ke sekolah. Yang berada dekat college, universiti masih boleh hadir, attend dia orang punya kuliah. Yang bekerja boleh bekerja macam biasa. Tetapi bila senggugut ni, pertama, kena ingat, datang sebelumnya head. Contoh, 2-3 hari nak datang period, tapi hari ni, semalam tu dah mula rasa sakit dah, yang teruk. Okey, yang tu tak normal dah.
perlu dapatkan pemeriksaan. Ataupun apa lagi, bila kalau dulu buat period pain masih boleh pergi sekolah, boleh pergi kelas, masih boleh pergi kerja, tapi sekarang bila period pain mesti kena jemput Dr. Hanani, kena pergi klinik, Untuk kena ambil dapatkan MC. untuk ambil MC. Dan betul, MC ni satu topik yang saya nak ulas kemudian nanti. Kita tak nak ada satu stigma yang negatif untuk mereka yang ada yang teruk ni. Apa lagi cerita yang lain? Kalau katakan bila sakit tu waktu period, maksudnya bila dah buang air kecil dan buang air besar ketika period tu dah menyakitkan. Dan kalau boleh dalam tempoh seminggu period tu, dan kalau boleh tak nak buang apa-apa air pun, sebab benda tu dah menyakitkan. Bila lagi perlu dapatkan pemeriksaan bila yang untuk mereka yang telah berkahwin di luar waktu haid, bila adakan hubungan intim dengan suami, perkara itu dah sesuatu yang menyakitkan. It's not something enjoyable anymore. Dia dah sesuatu yang menyakitkan. Dan ini adalah antara perkara-perkara yang menunjukkan okey, haid ini dah tak normal dah. Okey, dan perlu dapatkan pemeriksaan. Okey, kebanyakan wanita ni dia tak nak diisytiharkan ada penyakit. Okey. Especially dekat rahim. Sebab itu adalah harga diri kita kot. Ya. Jadi to diagnose adalah satu perkara. Untuk jumpa doktor itself adalah satu benda yang sangat berat untuk kita buat, doktor. Sebelum tu saya berminat dengan satu point tadi yang Dr. Hanani utarakan, di mana perempuan dia takut kalau didiagnose di level yang ada masalah dengan peranakannya. Kita tak payah sebut, just put aside endometriosis lah. Kita cakap ada satu follicular cyst, functional cyst yang mungkin 1 cm, 2 cm, besar duit 20 cm macam tu. Dia rasa macam dah end of the world. Dah macam habis dah dunia. Aku ada cyst. Dan sebab tu mungkin itu menerangkan kerana saya terfikir, saya dapat rujukan daripada klinik, mungkin Dr. Hanani dan klinik-klinik lain, kadang-kadang surat tu bertarikh 3-4 bulan terkebelakang. So mereka ambil masa 3-4 bulan untuk jumpa doktor pakar, untuk mereka cukup berani menghadapi realiti, untuk diberitahu apa-apa masalah yang berkaitan dengan mereka punya rahim ataupun ovari, dengan sistem peranakan mereka. Dan it's very true. Tapi tak apa, tetap kita akan diagnose mereka jugalah kalau mereka ada tanda-tanda. Dan berbalik kepada soalan berkaitan dengan painkiller tadi kan, sebenarnya kalau kita lihat pada European Guideline, ASHRAE Guideline 2022 punya, first line of treatment, rawatan yang pertama yang kita boleh bagi dekat mereka yang ada sengguguk yang teruk ni adalah painkiller. Dan orang sangat-sangat allergic bila jumpa painkiller ni kan. Bila doktor bagi painkiller ke? Yes. Sebab nanti sakit buah pinggang, doktor. Kerisauan dia akan nanti sakit buah pinggang lah, sakit pada hati lah, nanti ada kesan pada tempat lain lah. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita ambil painkiller, dia ada banyak jenis painkiller dengan cara yang betul, dengan dosage yang betul, dengan timing yang betul, dia akan mengurangkan sakit. Tips untuk kurangkan sakit waktu ambil painkiller adalah, yang mungkin ramai doktor tak terangkan adalah, jangan tunggu sampai sakit dah teruk, dah terbaring, melengkung atas katil badan tu, baru nak ambil painkiller. Masa tu dah kurang kesan painkiller tu untuk mengurangkan sakit. Saya tahu ramai wanita yang, doktor saya kalau period pain, saya cuba tahan doktor. Tahan selagi saya boleh tahan, saya tak nak makan ubat. Tapi last sekali mereka tumbang sebab dah tak tahan sangat. Bila makan ubat dah tak ada kesan. Nanti jumpa doktor, mereka akan katakanlah, doktor saya makan ubat pun dah tak ada apa-apa dah kesan. Tak jalan dah. Jadi nasihat saya, kalau diberi painkiller oleh doktor ataupun doktor pakar, ambil ikut jadual, dia tak akan menyebabkan apa-apa kesan. Saya sendiri, saya ambil painkiller daripada umur saya form 4, form 5 untuk saya punya migraine, dan sampai sekarang pada usia Form saya 4, dah hampir 16 50 tahun, dah 50, kira dah. Ya, dan setiap tahun saya 35 adakan ujian darah tahun. untuk lihat saya punya buah pinggang, untuk lihat saya punya hati. Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah apa-apa. Dan painkiller untuk waktu period, kalau kita boleh bayangkan, kalau kita boleh kira, tak perlu ambil tiap-tiap hari. Period sebulan, mungkin seminggu. 5 hari. Yang sakit teruk tu mungkin 3 hari, 5 hari. 2 hari, 3 hari. Jadi dia tak akan memberi kesan pada kita punya sistem yang lain. Saya nombor satu, saya rasa, saya kata orang tak nak ambil painkiller sebab tak nak bergantung. Okey. Kedua, saya tak nak ambil painkiller sebab dia hanya kurangkan sakit je. So dia tak buat apa-apa yang lain. So secara sainsnya, secara perbuatannya, kalau ambil painkiller, adakah mengurangkan saiz ataupun perkembangan penyakit endometriosis? Yes, betul Dr. Dan kalau kita ambil painkiller, memang dia tak akan ganggu apa-apa pada the disease is still there. Penyakit tu masih ada kat dalam kita punya bahagian pelvis. Dia hanya untuk mengurangkan kesakitan yang dialami. Tetapi ada painkiller yang ada anti-inflammatory property. Contohnya mati ambil anti-COX-2, you ada atherocoxib, celecoxib, apa semua. Dia boleh mengurangkan radang dekat dalam pelvis, di mana ia adalah menjadi punca kepada sakitan, dan mungkin boleh mengawal penyakit itu daripada menjadi semakin teruk. But the disease is still there. Masih berada dekat dalam sana.
Okey, jadi nak saya cerita dekat sini, kita sedang bercerita tentang topik senggugut. Adakah sampai boleh buang rahim? Adakah lambat sangat saya jumpa doktor? Dan hari ni kita akan kupas sampai habis, sampai semua yang tengok video kita hari ni doktor, dia macam, ush, aku kena pergi cek hari ni juga. Ush, aku kena bawa anak aku hari ni juga. Supaya delay of treatment doktor. Apa terjadi jika saya tahan penyakit saya ni dah 4 tahun lah. Tahun kelima rasa macam sajalah nak pergi cek. Apa beza kalau saya cek hari ni dengan saya cek 3 tahun lagi? Okey. Kalau kita faham berkaitan dengan endometriosis, is a chronic disease dan dia akan progress dari masa ke semasa untuk jadi semakin teruk. Kalau kita lihat, dulu ada classification, kita guna AFS yang ada stage 1 sampai stage 4. Dr. Hanan sebutkan tadi. Oh, ya. Stage 4 kan. Dan daripada stage 1 yang paling mild, yang tak teruk sangat, stage 4 yang paling teruk. Okey. Jadi kalau you ambil masa yang lebih lama, kita khawatir mungkin selepas 3 tahun, selepas 5 tahun, selepas 10 tahun, the moment you datang dekat klinik untuk jumpa doktor, masa tu kita dah lihat stage 3 dan stage 4. Memang confirm pada masa tu kalau sakit dengan teruk, dengan ditambah dengan masalah kesuburan, then the surgery is indicated. Perlukan pembedahan. Perlukan pembedahan. Yes, maknanya kalau kita dapat diagnose lebih awal, we can control the disease with painkiller, with hormonal pills. Yes, kita harap kita dapat mengawal penyakit tu daripada semakin kronik selepas tu. Jadi kita nak diagnose awal. Sebab kalau Dr. Hanan sebutkan tadi kan, kita ambil masa 7 hingga 10 tahun untuk buat diagnosis endometriosis. Dan bila kita dah jumpa doktor pakar selepas 7-8 tahun, dan biasanya sakit tu dah teruk. Perlu diingat tau, satu benda. Mungkin bunyinya agak kasar. Kalau kita lihat, kanser membunuh. Betul? Betul? Ramai pesakit yang hilang yang disebabkan kanser. Endometriosis tidak membunuh. Kita tak boleh letak cause of death. Contoh, punca kematian endometriosis. Tidak. Endometriosis tidak akan sampai ke tahap membunuh. Tetapi, dia akan torture pesakit. Dengan apa? Dengan pelvic pain, dengan sakit. Sebab ada pasien saya doktor, dia sakit setiap kali ni, dia kira ni kan, 3 hari sebelum period tu dah sakit, dia makan muntah, cirit, dia cakap tak boleh kentut, dia cakap dia bergerak pun sakit doktor. Kenapa tu sampai macam tu doktor? Dia boleh efek dekat kita punya sistem penghadaman, sistem saraf pusat kita bila sakit tu dah terlalu teruk. Ramai pesakit yang macam tu. Datang pemeriksaan awal. Berapa ramai wanita yang hari ni yang menanggung sakit head, menangis sorang-sorang dalam tandas. Saya yakin ramai pendengar yang ada mengalami masalah yang sama. Betul. Saya rasa orang akan istilahkan, alah senggugut je pun. Doktor, it's real doktor. Kadang-kadang, kadang-kadang saya ceritalah. Kita menganggap kadang-kadang wanita lebih faham masalah wanita. Tapi kita dah lihat, even ibu sendiri pun katakan macam Dr. Hanan sebutkan tadi. Alah, dulu mak pun ada senggugut macam kau. Lepas mak beranakkan Kak Long kau, elok je. 5 orang anak mak sekarang. Jadi dia cuba untuk normalisasikan senggugut itu. Dan saya pernah dengar satu cerita yang saya agak terkejut untuk saya dengar. Satu statement yang dikeluarkan oleh doktor pakar ONG, wanita. Di mana bila pesakit datang senggugut, pesakit itu mengatakan bahawa doktor cakap, kalau period pain pun dia tak boleh nak tahan, macam mana dia nak tahan sakit masa bersalin nanti? Saya cakap, itu dua perkara yang berbeza. Jadi kalau kita assume yang doktor perempuan ataupun orang perempuan sebenarnya lebih faham masalah perempuan, tak semestinya. Saya orang endometriosis, saya sangat faham. Sehingga lepas saya buat operation buang endometriosis saya tu, the day saya period tu kan, saya kira kan, pasal macam tak sakit. Saya macam tak sakit, saya tunggu lagi besok, tak sakit. Ya Allah, masa tu Dr. Sufian, saya macam saya cakap dengan suami saya, macam ni tak sakit. Saya keluar jumpa kawan saya, kurang, aku dah tak sakit. Saya rasa bagi anda yang was-was kan, boleh sembuh ke? Nanti kahwin tu sembuh lah tu. Ada ke orang yang nak tunggu kahwin baru nak cek? Jangan tunggu sehingga usia perkahwinan, mendirikan rumah tangga baru nak jalankan pemeriksaan. Yalah, takut kan nanti kalau sebelum kahwin doktor diagnose macam-macam, kena buat operation kan, takut sokong macam tak laku kan. Tak ada benda macam tu. Tak
tak laku sebab tak ada ovari. Oh. Sorry. Tapi betul, saya yang menghadapi pesakit endometriosis hampir setiap hari dekat klinik saya, dan banyak pasien datang pada hari Selasa tu selepas membuat rawatan, mungkin pembedahan diikuti dengan rawatan susulan, mereka akan lebih ceria. Mereka lebih kalau dulu datang memuka subur, Ya Allah. kan? Sekarang bila hidup tanpa sakit, mereka banyak benda mereka boleh buat. Dia nak travel ke, dia nak pergi ada apa-apa event apa semua, dia tak risau. Even kalau waktu period pun dia tak risau dah. Betul. Sebab kadang pernah tahu saya cerita dengan seseorang kan, dia cakap tak apalah, sakit tu penghapus dosa. saya orang yelah, saya tak nafikan statement tu. saya jadi saya tahan sampai stage 4. Saya tahan. Saya tak tahu pun saya ada cyst. Sampai saya pengsan tu, doktor scan, dia cakap dah sampai ke, dia orang buat laparoskopik, jumpa sampai ke usus. Lepas tu dia orang cuci, lepas tu dia jumpa suami saya, dia cakap, okay, this is stage 4, jangan haraplah nak ada anak. Dia cakap macam tu. So saya nak tanya Dr. Sufian, betul ke endometriosis boleh sampai mandul, jangan harap sampai ada anak tu? Even macam mana? kalau contoh kamu didiagnose dengan endometriosis, bukannya 100% confirm tak dapat anak. Hanya 30-40% daripada mereka yang mungkin kita panggil kesukaran untuk hamil, yang mungkin memerlukan rawatan-rawatan kesuburan selepas itu. That remaining 60-70% anak beratur je, okey je, tak ada masalah. Boleh je mengandung. Jadi tak perlu istilah. risau. Main dengan rawatan yang betul, teknik yang betul, ramai pesakit yang boleh je. Jadi senggugut tak semestinya awak tu the word is mandul lah doktor. Saya tak suka perkataan tu. Sebab saya ada 2 orang pasien yang mengandung sekarang. Dua orang ni, seorang dia dah ada endometriosis. Saya rasa daripada zaman sekolah menengah, daripada zaman saya bekerja kat hospital kerajaan, dia follow up sampailah saya dekat hospital pantai sekarang, masih follow up lagi sampai sekarang. Dan seorang lagi she's pregnant. Yes. Oh, saya tahu. Second pregnancy. Yang first tu, yang that one. Oh, okay. Oh, dia pun pregnant. Yup. Dan ada seorang pasien kan yang Dr. Hanani ada rujuk dekat saya. Saya buat pembedahan sebelum dia mendirikan rumah tangga. Sebelum dia kahwin, lepas tu mendirikan rumah tangga. Lepas tu ada beberapa ujian darah yang mungkin keputusan dia tak begitu bagus. Tapi akhirnya spontaneously hamil, dan saya sekarang dia mungkin dah masuk 2 atau 3 bulan. 12 minggu kan. Oh, okey. Jadi saya ada 2 orang lagi pasien sebenarnya yang saya dah repeated surgery daripada hospital lain, sampailah kita buat dekat hospital pantai, yang mungkin dah 4-5 kali surgery, yang mungkin dah kena buang sebelah ovari, sebelah tube. Dan 2 pasien saya ni sekarang hamil anak kedua, dan mereka sangat gembira sebab saya pasien pertama tu, anak pertama dia lelaki, sekarang dah dapat perempuan. Yang kedua tu pun sama, saya anak sulung dia lelaki, yang sekarang pun dah confirm dapat baby girl. So mereka sangat gembira. Dan saya menumpang gembira lah atas kehidupan yang mereka hadapi. Kita doktor ni, kita happy for them kan. Yes. Satu benda yang kita tak nak describe, tapi kita tak nak cakap macam mana. Sangat happy for them. Saya teringat Dr. Sufian cakap dia operate banyak kali. I have a friend, dia ada endometriosis juga stage 4 juga, dia buat IVF 4 kali. Dah banyak kali cucuk. So dia hampir doktor recommend dia buang rahim doktor. Sampai tahap mana yang sampai kena buang rahim ni doktor? Okey, kalau kita cakap berkaitan dengan definitive surgical treatment, maksudnya apa satu rawatan pembedahan untuk endometriosis, maksudnya hang sekali buat settle dah. Memanglah kita akan cakap pasal berkaitan dengan hysterectomy apa semua kan. Tapi tak semua patient, sebab kadang-kadang patient dah takut jumpa doktor pakar. Sebab apa? Aku datang confirm doktor ni suruh aku buang rahim, kan habis kan. Sebab nak buang rahim tak kisahlah kita letak umur berapa, 40-an, 50-an, dan ini adalah satu isu yang sangat sensitif dan kita kena bincang dengan betul-betul dengan patient. Untuk mereka yang contoh ada senggugut yang sangat teruk, especially kalau mereka ada adenomyosis, mereka ni akan ada period pain dan darah yang keluar berterusan tak berhenti. Adenomyosis, sebab rahim tu dah membengkak. Kebanyakan mereka akan ada mungkin sebulan atau 2 bulan berterusan keluar darah, and not only that, diikuti dengan sakit. Siapa yang boleh hidup berterusan dalam keadaan seperti itu? Saya teringat ada seorang pasien saya, mungkin umur dia dalam pertengahan 40-an, yang memang ada diagnosis dengan adenomyosis. Dia ada endometriosis plus adenomyosis. So satu hari tu dia datang, dibawa oleh dia punya colleague. Saya rasa dia ada menonton saya hari ni. Dia boleh oleh dia punya colleague daripada kawan pejabat dia. Muka dah pucat dah ni. Sebab menahan sakit dan darah keluar yang banyak sangat. Siapa nak pakai pad sampai 2 bulan? Siapa nak menanggung sakit sampai 2 bulan?
berapa biji painkiller hang nak telan. Jadi dalam kes macam tu, doktor tak menyuruh. Buang rahim. Dia datang, saya cakap, puan, mungkin kalau betul nak buat pembedahan, saya perlu buat minggu depan sebab saya ada conference saya nak attend untuk 3-4 hari doktor. Kalau doktor tak nak buat, saya buat sendiri. Maksudnya, dia dah tak tahan sangat sakit. Patient, baik banyak bahasa, patient dah tak tahan. Patient yang sendiri akan request doktor, saya dah tak tahan dengan hidup macam ni. Doktor buatlah pembedahan, doktor buanglah rahim, doktor buanglah semuanya. Dia sendiri yang minta untuk buang rahim. Yes. Anda itu yang saya boleh teruskan hidup untuk saya pain free, tak sakit lagi. Saya ada keluarga, saya ada suami, saya ada anak-anak untuk saya. Most of the time, patient sendiri yang akan request. Dan itu prognosis, jangka panjang untuk patient-patient yang dah buang rahim ni confirm ke? Tak ada dah lah pain? Akan ada, tapi tak seteruk sebelum tu. Sebab kita kena faham, sakit tu bukan hanya berpunca daripada rahim yang membengkak. Sakit tu bukan hanya berpunca daripada cyst. Tapi sakit tu disebabkan oleh pelekatan, adhesion, neurostimulation, rangsangan pada saraf-saraf dekat dalam sana, spasm dekat masa, dekat bahagian pelvis. Ini semua jadi punca untuk sakit. Untuk kata betul-betul 0/10 sakit mungkin tidak, tapi kalau 1/10 acceptable lah. So, jadi bagi anda yang ingin bertanya kepada kami berdua untuk sama-sama masuk perbincangan hari ini, kita boleh letak komen, nanti kita akan baca. Jadi dari podcast teruskan menonton kita. So kita akan masuk segmen kedua, iaitu tentang MC. Okay. Sekarang nak perkuat kuasakan akta bila perempuan tu senggugut boleh MC. Okay. Jadi kita banyak yang mendapat tentangan lah. Dia cakap, kalau macam tu semua perempuan seronok jadi perempuan. Okey, banyak juga saya baca komen yang dia cakap, entah-entah yang tak sakit pun nak ambil peluang tu juga. Okey, jadi macam mana saya sebagai doktor GP ni kan, kita nak kalaulah kita nak tahu patient ni memang kena MC, patient ni memang layak diberi cuti waktu dia period, ataupun apa cadangan Dr. Sufian tu sendiri, pandangan Dr. Sufian? Sebagai doktor, kita ada cara kan untuk menentukan yang pasien tu benar-benar perlukan MC, benar-benar mereka ada period pain atau tidak. Saya rasa tidak boleh pukul rata yang semua yang minta kita akan bagi MC. Cuma apa yang saya nak tekankan tadi adalah kita jangan memandang kalau ada stigma untuk mereka yang datang dengan period pain. Kadang-kadang kan kat kaunter tu kan datang dengan MC lah tu. Perempuan juga kan, so perempuan tak faham perempuan. Kenapa jangan? Kau tengok muka sama lagi kan, nanti kata datang nak MC. Sebenarnya tak. Sebab kadang-kadang kalau betul orang perempuan, mereka yang bekerja, kalau sakit tu tak teruk, kalau boleh dia orang tak nak jumpa doktor. Betul. Nak jumpa doktor nak kena tunggu duduk sejam, 2 jam, 3 jam nak cari parking lagi, nanti orang nak buka lagi, nak sentuh lagi. Jadi kalau betul-betul tak memerlukan, dia orang tak nak jumpa doktor. Jadi bila mereka dah datang berjumpa doktor, masuk bilik doktor, ketuk dia punya pintu, kita perlu bantu mereka. Okay. Bila ketuk pintu, kita kena tolong mereka. Dan paling utama adalah early diagnosis kan. Kan lebih bagus kita mengandaikan dia betul-betul ada period pain rather than kita thinking dia mungkin tipu-tipu je kot. Betul. Okey, jadi adakah senggugut ni confirm endometriosis? Okey, tak semestinya. Tak semestinya bila ada senggugut tu mesti ada endometriosis. Dan satu lagi saya nak tekankan, tak semestinya kalau ada senggugut kita buat scan normal, maksudnya tak ada endometriosis. Kalau kita lihat pada guideline negative ultrasound finding, maksudnya apa? Maksudnya kalau doktor buat ultrasound tak nampak apa-apa, tak ada cyst, tak ada rahim yang membengkak, tak ada fibroid, tak ada apa benda, maksudnya bukan endometriosis. Tak negative ultrasound bukan semestinya kita menolak diagnosis endometriosis. Sebab kita masih boleh ada endometriotic nodule yang kecil-kecil yang dekat dalam yang kita mungkin tak dapat pick up dengan ultrasound, yang tu mungkin perlukan MRI. Yes. Untuk barulah kita dapat pick up yang nodules dekat rectovaginal pouch yang biasa dekat belakang antara vagina dengan usus besar, rectum, ataupun di antara belakang rahim dengan usus besar. Itu tempat-tempat yang kita kena lihat. Dan untuk klinik yang mungkin ada transvaginal probe, macam tahanan yang ada transvaginal scan kan, yang tu mungkin boleh pick up
punya addition tu kan. Kita ada kursus-kursus yang mungkin kat tempat tak ada kot, yang ditawarkan macam mana kita nak pick up, macam mana kita nak dapat detect endometriosis daripada awal dalam scan. Dan maksudnya anda kata, doktor, kalau katakan patient tu ada period pain, ultrasound pula normal, boleh ke bagi hormon? Boleh. It's recommended. You bagi hormonal pills dan you bagi juga pada masa yang sama painkiller. Dan tengok balik selepas 3 hingga 6 bulan, kalau ada respon boleh teruskan, kalau tak ada respon, sakit makin teruk, mungkin mereka ini perlukan diagnostik laparoskopi. Maksudnya kita masukkan kamera, kita nak tengok ada ke tak endometriosis, ataupun kalau mungkin endometriosis tetap tak ada, kita nak tengok ada tak punca lain yang mungkin menerangkan kerana sakit dia teruk sangat. Senggugut. Yep. Wow. Okay, ini yang kita nak dekat sini. Kalaulah nak start ubat perancang. Alamak, doktor start ubat perancang. Saya dah lah nak mengandung, doktor nak bagi ubat perancang pula. Hormonal pill tak semestinya ubat perancang. Dia ada combined oral contraceptive pill, COCP, yang memang ubat perancang lah. Tetapi untuk endometriosis, kita boleh bagi progestin, iaitu progesterone only, progesterone base. Jadi tak ada isu. Jadi untuk mereka yang ada concern untuk kehamilan, kita ada pilihan B. Untuk mereka yang mungkin single atau mungkin telah berkahwin, mungkin tak ada merancang untuk ada baby dulu, dan kita boleh start dengan pil perancang. Biasa diorang akan risau bila nak start pil hormon ni, doktor, saya tak nak dulu, nanti berat saya naik lah, nanti badan saya kembang. Macam ni lah, kita mudah untuk meletakkan salah pada pil kan, bila berat badan naik tu kan. Kita tak tengok apa yang kita makan masa buka puasa semalam. Contoh. Kita mudah untuk meletakkan, ni salah pil lah, ni aku makan, makan saya pil 2 biji. perempuan, doktor, saya tahu. Sebab bila saya makan Yasmin kan, memang serius, nampak nasi tu, ya Allah, Nampak nasi putih pun sedap kan? sedap. Jadi saya sangat anti kalau orang cakap bukan painkiller. Saya pernah makan. Bukan pil perancang yang buat you gemuk. Tak. Pil perancang tu buat saya rasa nasi tu sangat sedap. Sebab tu saya tak suka. Itu adalah salah satu efek. Tapi sebenarnya kalau kita estrogen itself kan, dia memang tapi kenaikan tu mungkin 5%. 60. Contohlah kalau berat 50, mungkin you naik sampai 52.5. Tapi kalau berat 50, lepas makan satu cycle berat tiba-tiba jadi 70. Tak lah. Tak kaitan lah. Kau dengan pil perancang. Hari tu saya pergi jumpa kawan saya, dia duduk Jepun kan. Dia ada endometriosis lah. Dia ada period pain yang sangat sakit. Dia dah start pil Duphaston tu sejak, boleh sebut brand ke? Sorry. Dia dah start pil perancang tu sejak dia 19 tahun lagi. Okay. So sekarang dia dah 35 tahun dan dia tak query langsung kenapa dia kena makan pil tu. Setiap kali dia pergi follow up, doktor kat situ bagi. Prescribe, Dan dia ubat tak ni, query langsung. Saya rasa macam kat Malaysia ni kalau kita nak start ubat perancang, Allah, consultation tu saja setengah jam doktor. Dia ada satu ubat lagi yang Dianogest, bukan brand name Dianogest. Semalam macam-macam company dah keluarkan, dan ubat ni sangat bagus dari segi control of disease, untuk elakkan daripada progress, dan juga to control the pain, untuk mengurangkan kesakitan. Sakit. So dia berfungsi untuk kurangkan sakit dan juga design specifically untuk mereka yang ada endometriosis. Wow, that's a good news. Tapi itulah, bila cakap pasal ubat, next yang kita perlu tanya adalah compliance. Boleh ke tak? Sebab tu saya cakap dengan Tuan Hanan ni sebelum kita start sesi ni tadi, sebenarnya first line treatment untuk mereka yang ada period pain ni sebenarnya bukan ubat, bukannya painkiller, bukannya pil hormon, bukan surgery, tapi adalah sit together with your patient, duduk dekat dengan patient, dengar cerita dia, walaupun mungkin cerita dia panjang lah daripada 15 tahun lepas, daripada klinik A, klinik B, hospital C, apa semua, dengar aja attentive, dengan penuh perhatian, dengan empathy, untuk memahami apa sebenarnya yang dialami. Bila kita dah dapat that rapport, kepercayaan daripada patient, mudah untuk kita mulakan awal perawatan. Sebab patient akan rasa akhirnya ada juga doktor yang faham sakit yang aku alami selama bertahun-tahun ni. Kalau tak, nanti contohlah, mungkin minta maaf saya cakap, sebab ramai doktor akan cakap period pain terus prescribe ubat, nak MC berapa hari, 2 hari, MC 2 hari, settle dah. Mereka tak terangkan pun bila nak ambil ubat, bagaimana boleh sakit ni boleh berlaku, bagaimana boleh memberikan pada kesuburan, apa jadi kalau benda ni sakit ni akan jadi makin teruk. Sebab mereka mungkin tak cukup masa. Mungkin doktor ada patient ramai kan, pap tengok patient sekejap aja. Saya akan spend patient endometriosis, kalau betul new case, mungkin sampai 1 jam lebih, to get into detail berapa teruknya period pain dia pada kehidupan dia. Okay, soalan lah doktor.
kalau saya nak tahulah, sebulan lah berapa orang doktor operate pesakit-pesakit Setiap minggu endometriosis? kita ada 2 atau 3 lah, untuk dia ada batu pahat. Ramainya. Tak termasuk yang lain, yang ada fibroid lah, yang ada adenomyosis. So sebenarnya kan, apa faktor endometriosis ni terjadi? Kenapa boleh ramai macam tu orang kena endometriosis ni? Saya tak tahu, mungkin dari segi kadarnya sama je dulu dengan sekarang. Cuma sekarang kebanyakan klinik dah ada ultrasound. Kalau dulu mungkin tak ramai GP yang ada ultrasound. Sekarang hampir semua GP ada ultrasound. Kalau dulu tak semua KK, klinik kesihatan kerajaan ada ultrasound. Sekarang semua KK ada ultrasound. Jadi access to health facilities, perkhidmatan kesihatan tu lebih mudah dengan facility yang lebih banyak. Jadi saya rasa mungkin sebab tu kita dapat jumpa lebih banyak pasien ada endometriosis. Tapi mungkin ada satu pepatah Inggeris, penyakit yang ada sekarang tidak ada 100 tahun yang dulu. Okay. Begitu juga makanan yang ada sekarang tak ada 100 tahun yang dulu. Saya tak boleh nak pinpoint makanan apa jadi sakit ni, jadi sakit ni. Tapi saya yakin dia sangat berkaitan dengan apa yang kita makan. Ya, sebab common question saya dapat daripada orang kan. Dia cakap, doktor, apa punca saya kena penyakit? Dari segi perubatannya, dia sebenarnya kalau kita nak lihat pada sejarah, pernah dengar retrograde menses tak? Aliran head yang terkebelakang, kita panggil retrograde menses. Dia adalah daripada Sampson theory. Dia adalah American gynecologist dan dia keluar dengan teori ni tahu tak bila? 1920-an. Itu adalah 100 tahun yang lepas. So dalam tempoh 100 tahun tu, this disease, endometriosis, is still fully understood. Masih tak difahami dengan secara terperinci lagi. Jadi dia sebenarnya untuk mudah kita faham, dia adalah head yang naik ke atas, dia retrograde. Jadi head tu akan duduk dekat dia punya ovari, dekat bahagian belakang rahim, dekat dia punya usus, dekat pundi kencing. Dan boleh sampai bawah pinggang juga, doktor. Ada tempat yang ektopik sampai peparu ada. Setiap kali period batuk keluar darah. Sebab benda tu dia akan respon dengan perubahan hormon wanita setiap bulan. Kalau dekat bahagian bawah sana mereka ada head, dekat sana juga this endometrial tissue dia akan respon, dia akan keluar macam period macam tu. Nanti batuk keluar darah. Ada yang kena dekat otak pun ada. Tapi itu yang jarang-jarang berlaku. Diaphragm, ini tempat-tempat yang jarang berlaku. Tapi kalau kita nak pinpoint apa punca dia, adakah sebab saya makan ni, doktor? Adakah saya makan produk kesihatan ni ke, doktor? Saya tak boleh nak katakan kau makan ni sebab tu kau dapat endometriosis. Tak boleh lah kan. Betul. Saya tengok pun ramai yang dah keluarkan vitamin-vitamin, minuman-minuman kesihatan yang kononnya boleh sembuhkan endometriosis. Banyak. Saya kadang terkejut, doktor. Aku operate kot. Kau minum air je boleh sembuh Banyak produk kat luar sana. Ada ramai pesakit yang doktor, betul ke endometriosis tak boleh makan soya? So apa-apa yang berasaskan soya. Cakap, saya duduk kat Batu Pahat, kalau saya cakap dengan orang Batu Pahat jangan makan soya, saya kena pukul nanti. Soya maksudnya tak ada kicap, tak ada tahu, tak ada tempe. Tak ada tempe, ayam gepuk. Biarlah hilang nikmat hidup sementara. Tapi mungkin soya tu ada dia punya phytoestrogen yang mungkin jadi kita panggil so-called baca kepada endometriosis. Tapi kalau tak makan benda-benda tu pun okey je, banyak pilihan makanan yang lain kita boleh makan kan. Soalan next dia adalah berapa banyak soya yang boleh naik sis tu pula. Jadi sebab tu saya tak boleh nak pinpoint makan apa jadi apa. Jadi secara teorinya dia adalah menses, dan retrograde menses sebenarnya berlaku dekat semua wanita. Hampir semua wanita. Maksudnya contoh, kita masukkan kamera di waktu head, kita akan nampak darah kita memang berada dekat dalam sana. Cuma mekanisme untuk badan kita bersihkan tu tak semua wanita sama. Tak sepatutnya akan ada darah dekat dalam kawasan peritoneum. Dan sepatutnya benda tu boleh dibersihkan dengan sistem kita punya, sistem dalam badan kita. Tapi tak semua ada mungkin yang kecekapan sistem yang sama. Mungkin dia tak dapat nak clearkan habis, jadi dia terus duduk kat sana dan beradap pindah. Itu salah satu teori lah. Ada banyak teori yang lain untuk endometriosis, transcelular metaplasia lah, yang mungkin lebih sukar untuk kita faham. Bulan-bulan puasa ni kan, kita cakap simple-simple je lah. Okey. Jadi bila Dr. Hana ni mesti ramai jumpa pasien endometriosis kat klinik ramai, kan, period pain. Spirit pain sangat ramai, dan mereka datang biasanya umur daripada 15 tahun lagi. Sekarang alhamdulillah kesedaran ibu bapa dah lebih baik. Betul. Mereka tengok anak dia period sikit pun dia orang dah cari doktor. Alhamdulillah, betul. Benda tu baguslah. Sebab walaupun kita cakap tak ada apa, okey je. Cuma ada kadang kita nak tunggu masa lebih baik dia punya cycle period. Tapi at least the parents sendiri tu ada kesedaran untuk bawa anak dia. Paling muda lah, doktor, umur berapa boleh kena endometriosis ni? Teenagers biasa tau, form 3, form 4. Form 3 dari 15 tahun. Yep.
Tapi kita scan tak ada apa-apa pun. Tapi kadang-kadang period ni makin teruk, kita boleh nak attend sekolah, dekat kelas boleh nak fokus kan. Mereka buat memberikan peperiksaan dan kita nasihatkan untuk menjalani pembedahan. Dan pembedahan sekarang pula tak adalah kita buat operation macam scissor melintang mendekat. Kita buat laparoskopi yang tebuk lubang kecil tu je. Tebuk lubang kecil buat hari ni, esok dah boleh jalan kan. Dalam masa 2-3 hari dah back to school, back to work. Recovery dia sangat cepat. Sangat cepat. Okey, dia jadi balik tak doktor? Kalau tanya saya apa yang you benci pasal endometriosis recurrence? Jadi balik. Yes, ada kemungkinan yang agak tinggi untuk endometriosis jadi semula walaupun pembedahan telah dijalankan. Sebab tu pembedahan tu bukannya hanya adalah satu-satu rawatan untuk pesakit. Doktor akan letakkan satu strategi bagaimana aku nak elakkan daripada endometriosis dia ni jadi semula. Mungkin dari segi ubat makan, mungkin dari segi injectable, ubat dalam bentuk suntikan, ataupun mungkin terus embark on fertility treatment, rawatan untuk kesuburan atau bagaimana. Dan approach untuk setiap pesakit adalah sangat berbeza. Tak semua pesakit kita akan bagi ubat yang sama, menerima rawatan yang sama. Tidak. Dan memang selepas pembedahan, masa pembedahan tu kita dah fikirlah, macam mana aku nak elakkan dia daripada jadi semula. Kita dah fikir, okey, dia kita akan tahulah dia memang akan cepat jadi. Yes, endometriosis sangat cepat untuk jadi semula. Mungkin dah tempoh 3-4 tahun lah. Bukan buat bulan ni, bulan depan dah ada. Tak. Melainkan kalau itu adalah incomplete surgery. Maksudnya mungkin buat pembedahan tapi tak dapat nak keluarkan semua. Sebab pembedahan endometriosis bukan senang, susah. Bukan senang. Kebanyakan endometriosis yang contohlah mungkin yang stage 3, stage 4 kalau kita ikut AFS. Kan kita ada classification yang baru. Kalau kita ikut yang lama punya, stage 3, stage 4, mungkin the best is robotic surgery. Robotik? Yes. Dan sekarang kita dah ada robotik surgery, bukan kat Pantai Hospital Batu Pahala dekat hospital swasta yang lain, even dekat hospital kerajaan, saya rasa University Hospital dah ada robotik surgery. Okay, kalau kita buang endometriosis tu kan, kita potong ovari tu kan, nanti tak subur lah. Taklah, bila kita buang, kita buat cystectomy, maksudnya kita buang cyst tu sahaja. Doktor panggil benda ada chocolate cyst. Sebab bila kita pecah, bukan pecahkan lain, bila dia terpecah, dia akan keluar macam cecair warna coklat. Dia adalah darah-darah yang lama dekat dalam tu. Dan kita akan buang selaput cyst tu. Dan bukan tu saja, kita akan repair balik ovari tu. So boleh je buat. Tak semestinya kena buang ovari terus, kena buang rahim. Jadi tak perlu risau. Dan kita pun, contoh patient tu muda lagi, dan kita tak akan semudah-mudahnya kita nak saja nak buat naya kat orang nak buang ovari. No, kita tak buat kerja macam itu. Yes, minggu lepas saya ada buang satu kes, saya buang ovari, kes yang kita bincang tadi, tapi itu adalah kes kanser yang kita tak dapat tidak, kita perlu buang sebelah ovari pada usia yang sangat muda, 20-an. 20-an. Jadi kes yang Dr. Sufian cerita ni maksudnya jarang lah doktor. Jarang. Sangat jarang. Jarang yang kita perlu buang ovari, kita perlu buang. Melainkan mungkin dah berulang kali berlaku repeated. Dia recurrent. Buat operation mungkin 2-3 tahun berulang balik. 2-3 tahun berulang balik. Dan berulang tu sakit makin teruk. Dan itu pun kita bincang balik kat pesakit. Okey puan, kita akan buat pembedahan. Ada kemungkinan untuk kita buang ovari yang sebelah ni. Kita khawatir kalau kita terus simpan, dia akan tumbuh balik di masa akan datang. Dan kalau katakan pesakit tak bersetuju, kita tak boleh buat. Kalau tak setuju tak boleh buat. Tapi yes, kita perlu ada consent. Kita perlu ada kebenaran daripada pesakit. Jadi jangan ingat kalau pergi jumpa doktor tu, nak buang rahim lah tu, nak buang ovari lah tu, nanti tak subur lah saya. Tak. Itu kesukaran saya untuk memujuk mereka untuk meneruskan rawatan ke pakar sebenarnya. Itu apa yang terjadi pada saya. Setiap kali saya refer je, ya Allah, susah doktor. Saya faham. Saya orang perempuan pun saya rasa saya tak nak orang cek saya tak nak saya didiagnose sebarang penyakit. Kan nanti depres kan? Depres. Nak menerima. Dapat surat ni pun dah depres doktor. Balik rumah tu terfikir dah, tak payah fikirlah, simpan. Jadi mungkin sebab perempuan kot. Kadang-kadang ada pasien kadang-kadang dia bukan endometriosis. Dia ada senggugut. Mungkin tak teruk sangat, tapi mungkin dia ada functional cyst yang mungkin dalam 2-3 cm. Sebelum dia orang datang jumpa saya sebagai pakar dekat pantai, dia dah start Google. Dia dah start tanya ChatGPT. So jadi bila you baca dekat Google ke dekat ChatGPT ke, dia akan bincang sampai ke tajuk kanser lah, kena buang rahim, kemoterapi apa semua. Jadi mereka tak pasal-pasal kerisauan yang tak munasabah. Anxiety lah pula. Lepas tu bila kita buat sikit, ni okey je puan. Dia macam, betul ke doktor? Betul ke okey ke ni? Saya risau tadi 3 bulan tu. Pernah dia baca macam-macam. Tapi nanti husband dia menambah, kenapa
mana cakap? Tak semestinya kena buat pembedahan, tak semestinya kena buang rahim, tak semestinya kena buang ovari. Sebenarnya kita bukan mudah untuk doktor buat keputusan untuk buang semuanya kat dalam tu. Ingat, konsep surgery untuk endometriosis adalah we are radical towards the disease. Maksudnya, you must remove any visible lesion. Selagi nampak ada mana-mana endometriotic lesion dekat dalam tu, kita remove. But very gentle toward the function. Be gentle. Function apa? Fallopian tube, rahim, ovari, pundi kencing, usus, salur kencing, nerve, saraf-saraf dekat bahagian belakang retroperitoneum tu, yes. So radical towards the disease, hang kena ganas betul dengan dia punya penyakit, tetapi hormati organ-organ normal yang tak bersalah dekat sekeliling tu. Sebab tu operation dia akan masa yang lama. Walaupun sis nampak simple, orang pelik kata, asal kau buat operation lama sangat sampai 3-4 jam kan? Aku nak terangkan pun susah lah dekat kau. Macam tu lah. Sebab we must radical towards the disease, tapi kita nak conservative, gentle towards the function. Sebab kita tak nak kita menyebabkan masalah pada organ-organ yang tak bersalah, yang sihat dekat belakang sana. Jadi sebenarnya saya rasa saya sendiri pun syukurnya yang masa kejadian saya pengsan tu dia orang ambil saya dan operate terus. Maksudnya dah masa 5 hari terus ada operation, terus buat, dan saya sendiri tengok video dia orang cuci saya punya usus. Dalam gambar tu dia orang cuci saya punya usus. Saya cakap, sampai ke usus kau cuci aku. Tapi saya waiting 4 tahun juga sebelum saya hamil. Waiting 4 tahun juga sebelum ada anak. Dan saya berlaku recurrent miscarriage dulu sebelum ada ni yang survive. Tapi bagusnya recurrent miscarriage tu saya tak period. Kan saya pregnant. Yep. Saya rasa itu fungsi saya tak period masa tu. Salah satu rawatan selepas pembedahan untuk elakkan daripada sis tu jadi semula adalah satu injection, suntikan yang kita bagi supaya patient tak period. Cuma. Injection ni sebenarnya untuk jadikan wanita itu secara temporary, secara sementara menopause. Just untuk kita nak suppress dia punya ovarian level supaya sis tu tidak jadi semula dalam tempoh yang singkat. Okay, so inject menopause guys. Kadang-kadang kita perlu buat satu keputusan yang mungkin sukar, tapi kita akan minta kebenaran daripada pesakit. Kita akan terangkan apa dia punya pro and cons. Sebab ada pilihan rawatan yang lain. Mungkin you nak start ubat makan saja pun boleh. Tapi kita akan monitor secara berkala. Bukan kata, okay, aku dah buat operation, settle, dah balik rumah. Tak. Kita akan buat rawatan berkala, ada rawatan susulan, kita nak tengok bagaimana. Sebab endometriosis, dia efek 2 benda je. Satu, pain, kesuburan. Satu, pain, sakit. Dan kedua adalah kesuburan. 2 benda ni. Mungkin pada usia awal 40-an mereka dah ada 3-4 orang anak, dah tak ada concern untuk ada baby lagi dah, baru dapat endometriosis. 40 pun boleh kena juga endometriosis. Selagi kau belum menopause masih boleh dapat. Wow. Sebab tu kehamilan is a treatment for endometriosis. Yes. Orang tak suka lah kalau jumpa doktor, mesti doktor suruh saya ngandung. Kan? Kita tak nak paksa kan, sebab waktu kehamilan tu adalah di mana ovari tu tidak kita panggil tidak bekerja. Dia tutup kilang jadi semua hormon tu akan dikeluarkan oleh dia punya kehamilan tu sendiri, dia punya uri. Jadi dalam tempoh tu adalah rawatan yang terbaik untuk endometriosis. Tambah pula selepas melahirkan menyusu badan. Terus tak ada period lagi untuk tambahan, mungkin untuk tempoh 6 bulan. Lactation amenorrhea tu kan. Jadi itu adalah rawatan yang sangat-sangat bagus untuk mereka untuk endometriosis. Okey doktor, contoh soalan dia. Aku pula tanya soalan pada diri sendiri. Saya ada endometriosis, saya hamil, saya dah melahirkan. Okey. Apa perlu saya buat sekarang? Jawapan dia adalah elakkan endometriosis tu jadi semula. Elakkan? Macam mana nak elakkan? Pil perancang. Pil perancang. Ambil pil perancang. Ataupun you boleh ambil injectable. Dia ambil injection kan. Tapi pasal orang tak suka sangat depo sebab dia akan mengembangkan ke kawasan-kawasan tertentu. Kenaikan berat badan lah. Orang perempuan memang tak suka. Boleh ambil pil perancang. Jadi benda tu boleh mengawal endometriosis dia daripada jadi semula. Okey, doktor, nanti ambil perancang nanti susah nak mengandung semula. Tak. You ambil pil perancang, ikut jadual dia, jangan miss pil. InsyaAllah. Berhenti pil perancang dalam tempoh 6 bulan selepas tu you akan pregnant sendiri. Subur semula. Saya tak kata pregnant lah. Dia akan tune balik untuk jadi subur semula. Subur semula. Unless you besar. Okay, kita ada soalan daripada jangan tanya soalan yang susah-susah. Panjangnya soalan ni. Panjang soalan. Okay.
Kalau saya jawab, boleh jawab, saya akan jawab. Kalau soalan tu terlalu kompleks, mungkin. Okay, soalan ni dia tanya nombor 1, endometriosis perlu cek apa untuk didiagnosis? Okey. Pertama, endometriosis, kita tak perlukan blood test. Ada klinik yang ambil CA125 tau. Okay. Sebenarnya untuk cek apa, untuk diagnose endometriosis, nombor 1, you can make a diagnosis of endometriosis based from symptom. Simptom sahaja. Simptom sahaja. You ada sakit senggurut yang teruk, semakin teruk, mengganggu you punya hidup, walaupun klinik tu ada scan tak nampak apa-apa, ada kemungkinan anda ada endometriosis. Tapi kalau ditanya apa yang kita perlu buat adalah ultrasound. Jadi kalau katakan you nak check, aku ada endometriosis ke tak, pergi cari klinik. Mungkin kalau klinik swasta, doktor pakar memang ada lah kan, klinik swasta yang ada ultrasound. Boleh jumpa Dr. Hanani. Dan saya kena sebut, Dr. Sufian cakap symptoms. Saya lucu, doktor. Saya pernah ada patient saya, dia cakap dia senggugut. Saya cakap, hari ni period awal. Saya tengah tak period ni. Sebelah. Senggugut tu macam mana? Tu mungkin dah jatuh bawah CPP, chronic pelvic pain. Ada mereka yang akan ada sakit bahagian pelvis walaupun di luar waktu haid. Dalam tempoh 6 bulan berturut-turut you menghadapi masalah yang sama. Kita dah panggil keadaan itu sebagai chronic pelvic pain. Could be because of endometriosis. Ya, walaupun bukan di hari period dia boleh juga. Kebanyakan mereka ni waktu di luar haid mereka akan ada pelvic pain. Waktu period lagi kau-kau dia sakit. Habis tu hari apa je dia tak sakit? Okey. Mungkin dalam sebulan ada 1-2 hari yang tak sakit lah kot. Ya, bila dia nak buat anak? Okay. Kalau sakit sebelum period bermula, boleh ambil painkiller juga ke, doktor? Boleh, tak ada masalah. Dr. Hanani ada sebutkan tadi, doktor, saya kalau ambil painkiller, nanti saya punya aliran haid saya berkurangan. Mungkin salah satu kesan daripada painkiller yang diberi itu mungkin menyebabkan aliran haid itu berkurangan. Perempuan akan risau, doktor, kalau period saya tak keluar, nanti darah haid saya berkumpul kat dalam, nanti jadi penyakit. Tak, kadang-kadang ubat tu menyebabkan dinding rahim tu jadi menipis dengan cepat, jadi memang pendarahan tak begitu banyak. Sebab orang perempuan ni, yalah, saya dah menguruskan period 20 tahun, 20 tahun kan. Dia kalau dia nak period keluar sor gitu kan, orang Jawa cakap kan, sor keluar gitu. Dia tak nak macam sikit-sikit keluar, tak nak. Dia akan risau kejap. Aku ni period ke tak kan, nanti period berkumpul kat dalam, nanti jadi penyakit lah, nanti jadi fibroid lah, jadi cyst lah, apalah. Dia fikir macam-macam. Saya ketakutan sangat. Jadi menjawab soalan tadi, doktor, kalau saya sakit sebelum period, boleh ke saya ambil ubat? Okey, tak ada masalah. Tapi sebenarnya kan, kalau nak ambil painkiller, sebenarnya paracetamol pun dah mencukupi. Saya pesakit endometriosis. Mungkinlah di peringkat awal kan. Tak terkesan. Sebab kalau you baca paracetamol, salah satu indication dia adalah period pain. Itu yang pain yang warna purple tu kan, doktor? Ada warna purple. Warna tapi sebenarnya contoh lah, mungkin saya perlu sebutkan. Macam you baca Activas sekalipun, you baca kat belakang, salah satu indication tu, period pain. Okey. Tapi kalau betul nak ambil painkiller, contoh nak ambil painkiller, ambil yang anti-cox tu, bukan yang anti-cox. Maksudnya yang hemat pada perut. Yes, maksudnya yang selamat pada perut, better safety profile, dia kurang side effect pada badan kita. Mahal. Memang mahal sedikit, tapi berbaloi untuk mengurangkan sakit, kurang side effect. Saya kata, saya kena ambil sehari 2 kali. Saya kena ambil selama 5 hari. Okay. It cost me about 60-70 ringgit. Okay. My patient tak suka. Tapi untuk kurangkan sakit. Tapi you know what, kita kena ambil sentiasa, dan saya rasa oleh kerana awak kena ambil hari-hari tu, setiap bulan tu lah awak kena ambil yang lebih selamat, right? Ya, betul. Sebab memang kita kena spend. Contoh. Saya yakin ramai pengguna dekat luar sana yang menonton siaran ni ada kereta, betul tak? Ada kereta. Mungkin ada yang bawa premium. Okeylah, mungkin ada yang bawa, contohlah, mungkin ada yang bawa Myvi. Boleh sebut. Mungkin Myvi. Mungkin ada bawa Merc, mungkin ada bawa BM ke, mungkin ada bawa Honda ke. You sayang you punya kereta, kalau you pergi kedai nak ganti spare part, you akan ganti yang original terus kan. Betul. Ada yang kata, ada tak yang biasa-biasa punya ke, yang harga dia separuh ke? Tak kan, sebab you sayang kereta. Badan you sayang tak? So get the best treatment. Ambil ubat sebab you akan ambil ubat ni setiap masa. Kalau you pilih untuk treat benda ni awal, kita kena ambil the best for you kot, for yourself kot. RM70, lipstick dah berapa ringgit? Kan.
Dia tak rasa mahal beli order tudung selalu kan. Ya. Oh, ni soalan dia. Soalan nombor 3. Thank you untuk setiap yang bertanya ni. Hot tak kat sana? Hot eh? Hot eh? Oh, bestnya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita orang tak dapat melihat kehebatan anda yang menyokong kita. Tapi thank you. Saya percaya Dr. Sufian ni ramai peminat dia. Saya tahu. Saya risau soalan endometriosis ni. Okay. Okay, kenapa kebanyakan senggugut hilang selepas berkahwin? Ke sebab lepas berkahwin hormon ataupun tu selepas sendiri, melahirkan? Selepas berkahwin soalannya. Ke sebab hormon tu sendiri. Sebab saya masa anak dara dulu kuat sangat senggugut. Tapi bila dah kahwin dah hilang. Mungkin salah satu rawatan untuk senggugut adalah cepat-cepat kahwin lah kot. Cepat kahwin. Tak adalah, mungkin perubahan pada hormon, pengaruh daripada hadirnya seseorang dalam hidup tu kan, yang mengurangkan rasa sakit. Ataupun mungkin selepas berkahwin dan mungkin selepas kehamilan itu sendiri, mana kehamilan tu adalah rawatan untuk mungkin senggugut yang ada, endometriosis yang ada, dan itu telah mengurangkan simptom period pain selepas tu. Ya, saya tak nafikan ramai je macam tu. Doktor saya daripada zaman bujang-bujang dulu, kalau period memang macam nak tumbuk orang, sakit. Tapi selepas saya berkahwin, selepas saya melahirkan, settle. So, sebab saya cakap, tak semua orang yang ada endometriosis ni ada masalah kesuburan. Hanya 30-40%. Jadi kalau betul dia ada endometriosis pada ketika itu dan selepas tu mereka hamil, dan hamil 9 bulan tu adalah rawatan untuk endometriosis mereka, dan selepas tu silam terus. Tapi apa kaitan pula dengan selaput dara yang pecah mengakibatkan tak sakit lagi? Is it true? Tak ada kaitan sebenarnya. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Okey, soalan lagi. Salam petang. Ada yang teori macam tu. First time saya dengar petang. Saya pun terkejut. Okey, tak apa. Salam petang, nak tanya, adakah endometriosis terjadi dipengaruhi oleh faktor pemakanan dan usia? Okey. Kalau kita cakap pasal spectrum of endometriosis, kita ada cyst. Saya nak cakap pasal cyst, nanti ingatkan size of cyst yang saya mungkin tak apa-apa gemar pendapat orang di luar sana. Dan satu lagi kita ada adenomyosis. Adenomyosis ni biasanya lebih kepada mereka yang rahim membengkak tadi tu, yang pendarahan berterusan, sakit yang berterusan. Biasanya mereka akan affect that late 30s, lewat 30-an hingga masuk 40-an. Lewat 30-an. Tapi kalau cyst, endometriotic cyst yang kita panggil chocolate cyst tu, biasanya seawal usia remaja, reproductive age usia 20-an, 30-an. Yep. Okey, saya quote balik. Kalau 20-an, 30-an dia ada cyst, kalau 30-an ke atas biasanya dekat rahim. Kita takut adenomyosis. Tapi andai katalah sebelum tu tak pernah ada, umur dah 50 baru nak ada, dan doktor akan fikir ke arah lain. Lain. Doktor akan khawatir kalau cancer. Dan itulah pembedahan yang saya nak buat petang. Saya ada kes ni petang ni. Dia dah 50 lebih dan dia ada period pain, pendarahan yang berpanjangan. Tapi pada masa yang sama saya lihat rahim dia membengkak. Dan saya khawatir adakah itu hanya sekadar betul adenomyosis ataupun dia adalah sebahagian daripada tanda awal kanser pada rahim. Jadi kita akan jalankan prosedur petang ni mungkin pukul 4, 4.30. Kita tengok macam mana nanti. Okey, soalan lagi. Selepas rawatan dengan pil hormon selama 3 tahun, keadaan dah makin teruk. Apa yang harus dilakukan? Ini soalan daripada penonton. Okey, ini satu soalan yang bagus. Sebenarnya tak perlu tunggu sampai 3 hingga 4 tahun. Andai kata rawatan hormon yang diambil dah untuk tempoh yang tertentu, biasa saya letak 3 hingga 6 bulan. Tapi andai kata puan bertanya untuk tempoh 3 hingga 4 tahun tu, tak ada apa-apa perubahan, sama je, bahkan sakit makin teruk, dan jumpa doktor pakar, minta buat pemeriksaan semula. Dan kalau pada saya jangkakan puan perlu melalui prosedur diagnostik laparoskopi. Maksudnya kita masukkan kamera dekat dalam. Masuk kamera melalui perut, dia tebuk, dia masuk kamera, dia tengok. Oh, mana ni bendanya. Soalan dia, sakit tak buat macam tu? Semuanya dilakukan dengan pembedahan bius sepenuhnya. Tak adalah kita buat hidup-hidup kan macam Israel sangat tu. Ya, kita kadang-kadang dia bayangkan pisau menembusi kulitnya. Sebab kita dah buat laparoskopi, dia punya alat kecil sebesar mungkin pensel sahaja. Pensel je. Dan dengan ubat bius yang penuh, jadi memang tak rasa sakit dan recovery pun sangat-sangat cepat. Sangat cepat. Esok dah boleh jalan. Okey, jangan takut nak buat laparoskopi. Okey, pengambilan ubat hormon boleh efek abdomen cramp and back pain ke? Tidak. Ubat hormon tidak menyebabkan abdominal cramp. Itu mungkin salah satu daripada simptom yang berkaitan dengan senggugut. Senggugut dia tak semestinya period pain, sakit dekat kawasan pelvis. Ada yang senggugut boleh sampai ke celah peha, bahagian tengah peha, bila dia dah kena dekat nerve.
Ada sengguguk yang boleh sampai sakit belakang. Yes. Ada yang sengguguk boleh sampai all the way sampai ke kaki, sampai ke tumit pun ada. Allah, Yep. Jadi kalau tanya pada saya, perempuan. apa simptom puan alami itu tak ada kaitan dengan ubat hormon yang dimakan, tapi lebih kepada progress of disease. Maksudnya, puan, sakit puan ni nampak macam jadi makin teruk. Kalau scan tak nampak apa-apa, buat MRI. Buat MRI. Yep. Okey, soalan ke-7. Endometriosis boleh jadi kanser tak? Susah nak jawab soalan ni. Ada small percentage, kebarangkalian yang kecil sangat untuk dia jadi kanser. Dia bukan jadi kanser, kaitan dengan kanser, especially clear cell ataupun endometriotic cancer tu. Mungkin saya tak boleh nak bincang lanjut sebab itu kanser ni bukannya bidang saya sebagai gynae oncologist. Okey. Soalan ke-8. Adakah BTL yang menyebabkan endometriosis? Kalau kita ikut BTL tu kan kita potong kan dekat tube tu, sepatutnya dia dah block lah laluan untuk retrograde menses tu. Jadi kalau tanya pada saya, ramai orang, doktor saya dah ikat, lepas tu saya sakit sekarang doktor. Sebenarnya mungkin Ovulation pain. Mungkin ovulation pain, mungkin prosedur untuk ikat tu sendiri menyebabkan adhesion, pelekatan yang menyebabkan sakit. Maksudnya bukan proses prosedur ikat BTL tu yang menyebabkan pelvic pain ataupun endometriosis. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Jadi BTL tu adalah orang yang potong tiup untuk BTL. Lupa nak cakap kan. Potong tiup, mereka dah tak ada plan untuk hamil lagi. Jadi kita akan potong fallopian tube. fallopian tube untuk dalam ni lah. Doktor, selama berapa tahun kita boleh straight makan pil perancang ni? Saya nasihatkan biasa kalau pesakit saya, kita boleh teruskan je sampai biasa up to sebab ada patient yang ambil lebih daripada 5 tahun. Biasa saya nasihatkan untuk ambil tempoh 5 tahun. Dan kita akan Tempoh revise 5 mula tahun. adakah ada tak keperluan untuk mereka teruskan dengan rawatan ni, ataupun ada tak risiko-risiko baru yang mungkin menerangkan tak sesuai untuk patient ni ambil pil perancang untuk tempoh yang begitu lama. Contoh, mungkin 5 tahun yang lepas dia tak ada kencing manis, dia tak ada darah tinggi, berat slim lagi. Lepas 5 tahun berat dah 120. Mungkin kita kena pertimbangkan balik sesuai ke tak untuk ambil. Jadi tak semua patient sama. Jadi kalau ditanya untuk selama mana doktor saya boleh ambil, selagi keadaan tak ada banyak perubahan, untuk teruskan. Kalau pil tu kita panggil mungkin dapat mengurangkan sakit, dia boleh mengawal penyakit itu, teruskan aja, tapi dengan pemantauan berterusan. Maksudnya bukan beli sendiri dekat farmasi, teruskan, kena jumpa doktor secara berkala. Mungkin bukannya tiap-tiap bulan pun, mungkin untuk tempoh 4 hingga 6 bulan sekali, dan doktor akan bagi nasihat sama ada perlu atau tidak untuk teruskan. Jadi kalau dia tanya berapa lama saya boleh teruskan, boleh teruskan mungkin lebih daripada 5 tahun dengan pemantauan doktor pakar. Jadi 5 tahun tapi dengan pemantauan doktor pakar. Ramai dah patient sekarang beli pil perancang sendiri ni. Nanti kita bukan sebab pil perancang sendiri ada kesan kan kalau ambil dalam tempoh yang begitulah. Okey, senaman membantu mengurangkan sakit endometriosis. Saya suka soalan ni. Kita ada bincang tadi kan doktor, betul tak? Betul. Saya teringat, saya ada seorang pesakit ada uterine adenomyosis, rahim dia memang dah bengkak. Saat fertility, dia tidak hamil lagi, dan dia ada cyst juga yang dia dah buat pembedahan beberapa kali di tempat yang lain. Dan dia datang pertama jumpa saya, doktor. Kalau doktor cakap doktor nak bagi apa-apa ubat hormon, painkiller, saya tak nak. Dia dah set. Dia dah set Set dah. bang. Dia cakap apa pun jenis painkiller, dia dah tahu dah nama, ubat hormon dia dah tahu nama, dia dah hafal dah semua treatment plan tu. So datang, saya buat scan apa semua, dia memang ada uterine adenomyosis dan memang sakit, pendarahan yang berpanjangan. Saya cakap dengan dia, tahu tak apa, puan, kalau dah tak nak ambil apa ubat, puan buat regular exercise. Saya suruh dia pergi jogging seminggu 3 hingga 4 kali. Dia tak ada anak kecil kan, tak ada komitmen untuk menguruskan anak yang kecil, tak ada. Memang dia berdua dengan husband je. So dia buat apa yang saya cakapkan tu, dan saya cakap, okey doktor, even yang painkiller dia ambil sebelum tu pun dia tak ambil dah. Saya buat regular exercise, saya jadi aktif, badan saya dah ada turun, dan saya rasa sakit ada tapi tak seteruk dulu, sampai tak perlu ambil ubat dah sekarang. Jadi kalau ditanya doktor, adakah exercise mengurangkan period pain? Yes. Waktu exercise kan otak kita akan keluarkan endorphin. Dia adalah feel good hormone untuk badan kita. Morfin yang dikeluarkan oleh badan kita sendiri. Dan dia boleh mengurangkan sakit sebenarnya. Dan you dapat kurangkan period pain, you jadi lebih sihat. Kalau hang dah jenis yang bamban, you dah boleh sleep dah sekarang. So apa lagi alasan untuk tak pergi exercise kan? One package guys. Cuma kadang-kadang bila cakap pasal exercise ni kan, yelah, patient saya semua perempuan kan,
Orang perempuan ni kan. Okay. Saya cakap, bila nak pergi exercise, tak payah susah nak register terus untuk gym. Tak salah untuk pergi berzumba. Sebab orang perempuan ni dia akan spend time untuk bersiap. Hari ni nak pakai baju apa alamak tudung ni aku dah pakai minggu lepas, takkan aku nak pakai lagi tudung ni. Nanti dia akan fikir pula, aku nak pergi dengan siapa ni, orang ni tak boleh pergi, orang ni takkan aku nak pergi seorang. Jadi sebenarnya untuk stay aktif tu apa semua, you buat sendiri je, boleh buat kat rumah je. Boleh je, tak ada masalah. Jadi tak perlu katakan jangan nak kena fikir nak register untuk kelas apa, sebab nanti dia bukan nak pergi ke kelas tu sangat, you spend more time bersiap untuk pergi ke kelas. Jadi, dan tak jadi apa. Ya, tak jadi apa. Okey. Tapi saya orang endometriosis, doktor. Okay. Susah untuk bergerak hari period. Yes. It's true. Sangat nak bangun tu pun lagi nak susah naik treadmill. Saya kalau hari period tu saya kena makan painkiller dulu lah, baru saya boleh atas treadmill. Tapi tu pun saya tak boleh nak run. Small run pun tak boleh. Sebab saya rasa addiction kot. Ya, addiction tu sendiri. Menyebabkan dia sakit. Tak sakit. Sebenarnya kita tak adalah nak suruh exercise yang bagian nak gerak apa semua kan, orang kata panggil terkinja-kinja. Kalau waktu period, walaupun you period, jangan bangun lambat, pagi-pagi pergilah tasik Y. Jogging. Jogging. Atau kalau tak jogging pun, okay, just berjalan, ambil udara segar kan, daripada meringkuk je ada katil, mengharungi sakit pagi-pagi, get breakfast, dan ambil punya painkiller, take a walk. Okay, 45 minutes, mungkin 1 hour, just do it 3 times to 4 times per week. Dan alang-alang doktor cakap macam tu, dia pergi jalan dekat Tasik Y tu, dia dapat cahaya matahari. That is natural vitamin D. Yes. Dan vitamin D is anti-inflammatory. Yes. Biasa pasien saya yang ada endometriosis, saya akan nasihatkan untuk ambil vitamin D. Sebab dia ada anti-inflammatory property. Jadi dia boleh mengurangkan radang, di mana ia adalah proses utama untuk menyebabkan endometriosis. So satu bulat kan kita dah kurang vitamin D kan, kita tak terdedah sangat matahari. Yalah, untuk yang muslim mereka berlito, nak keluar sikit pun dah sebut SPF 100 kan. So kita dah tak ada natural vitamin D dah. Ambillah vitamin D, salah satu suplemen untuk mengurangkan keterukan. Bagus sebenarnya untuk ambil. Sebut pasal size saja sebelum saya terlupa. Ini mungkin nasihat saya untuk junior doktor lah, sebab mereka masih ada this fixed false belief, kepercayaan kalau sis tu di bawah 5 cm tak payah buat apa-apa. Pernah dengar tak? Zaman-zaman saya houseman, zaman-zaman saya junior medical officer dulu, itulah yang telah diajarkan sampailah saya cakap, benda ni masih diguna pakai sampai sekarang. Untuk endometriosis, you jangan cakap lebih daripada 5 cm baru buat pembedahan. No. Sebab endometriosis size of a disease, size itu tidak ada kaitan langsung dengan keterukan sakit. Ada orang mungkin size tu cuma 2-3 cm, besar bola pimpong macam, tapi sakit yang teruk. Ada orang 15 cm endometriosis, tapi dia cuma rasa tak selesa dekat perut saja. Jadi jangan bukan berdasarkan size. Yes. No matter what the size sebab saya dah jumpa ramai pasien, sebab doktor kata doktor tepat baru 2 cm tak nak buat sebab baru tak lebih daripada 5 cm. Cakap jangan ikut sentimeter untuk menentukan apa rawatan yang terbaik untuk pasien. Wow, saya rasa hari ni korang dah boleh grab ni endometriosis punya course. Jangan. Maksudnya kita yang mendengar hari ni, saya rasa benefit sangat the time Dr. Sufian spend untuk talk to all of us hari ni. Saya rasa paling utama kita dah tak ambil mudah dengan endometriosis, senggugut. Untuk mereka yang mungkin ada anak-anak yang teenagers, remaja yang ada senggugut yang teruk, datanglah pergi jumpa doktor yang ada ultrasound, dapatkan khidmat nasihat apa rawatan. Sebelum nanti kan puan lambat dapat cucu Pak. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Dah nak habis rasa macam sekejap sangat. Sejam dah, Masya Allah. See, saya tahu topik ni memang related sangat dengan perempuan. Saya sangat suka dengan topik ni, dan saya, Dr. Sufian kata dah ada hari kesedaran endometriosis. Sebab mulai sekarang saya rasa jangan pandang remeh dengan senggugut. Sebab kalau you kan macam itu bila dia cakap alah bulan puasa cakap alah, tapi selepas ni kalau kita nak sebab endometriosis adalah bulan Mac kesedaran endometriosis. Bulan Mac. Kalau kita nak tunggu lepas ni, lepas tu dah sibuk raya lah, dengan open house lah, dengan conference lah yang saya attend apa semua, lepas tu dah lupa dah. Nak buat nanti tunggu tahun depan lagi sikit lagi kan. Jadi pertama yang kita nak angkat ke permukaan adalah kita jangan ambil mudah dengan period pain.
walaupun bukan untuk diri kita, tapi untuk orang-orang dekat sekeliling kita. Mungkin ada lelaki yang mendengar dekat luar sana, bukan untuk dirawat sebab anda memang tak pernah ada period, tapi mungkin isteri, anak-anak perempuan, adik-beradik perempuan yang lain. Kalau ada period pain, pergi jumpa doktor, dapatkan pemeriksaan. Saya rasa hari ini cukup berisi kita punya perbincangan kita hari ini. Dan sebelum kita menutup hari ini, saya nak Dr. Sufian grab dan pastikan orang-orang semua yang mendengar hari ni bawa balik sesuatu. Dia macam okey, aha moment dia tu lah, macam okey, lepas ni dah tak buat dah doktor, lepas ni dah okey, janji. Jangan teruskan hidup sengsara mengharungi period pain. Jumpa doktor, dapatkan rawatan awal. Dia boleh membawa perubahan yang sangat besar. Big words lah. Jangan teruskan hidup dengan sakit. Yep. Kadang-kadang rasa bersyukur untuk jadi lelaki kan, tak ada period pain. Tapi betul, untuk melihat patient berada dalam kesakitan setiap bulan, waktu period kita kadang-kadang kita dah habis ubat dah, kita nak start dah. Untuk buat pembedahan mungkin memerlukan kos apa semua. Mungkin kita perlu rujukkan dekat tempat-tempat di hospital yang lain yang mana mungkin facility tu tidak mengizinkan untuk buat pembedahan yang sepatutnya. Sebab endometriosis memang the best treatment is, kalau nak buat pembedahan is laparoscopic surgery, bukannya open surgery. Dalam kes-kes, kebanyakan kesnya ada kes-kes yang mungkin kita kena buat open surgery lah. Dan sekarang kita untuk MIS ni, kita bukan ada laparoscopy saja, kita dah ada robotic surgery dah pun. Mungkin orang bayangkan macam mana buat robotic surgery, robot kan yang buat kan? Tak adalah, dia robotic arm tapi doktor yang control. Dia lebih accurate, lebih tepat. Lebih tepat. Cuma cost dia akan jauh lebih tinggi. Wow. That's why lah kena detect awal, so then tak perlukan surgery. Yep. Okay, itu saja perbincangan kita hari ini. Saya sukalah perkataan Dr. Sufian, menangis seorang-seorang dalam toilet. Ramai je kan menangis seorang. I am one of it lah. Yeah. Cikgu matematik saya, if you're watching, Cikgu Zuraidah, dia siap apa? Hanani, kau period tak time exam matematik aku ni? Kau jangan nak period pula time exam matematik aku ni. Sebab semua orang tahu saya akan berguling dan ya Allah. So, jangan menangis dalam toilet lagi. Saya punya key hari ni. Get a proper treatment, cari doktor anda dan rawat secepat mungkin. Anda pun dah faham hari ni kita start dengan ubat dulu, dan kalau ubat dah tak jalan, ada treatment lain, dan kalau treatment tu tak jalan, don't worry, ada jalan lagi dan ada sinar lagi untuk kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya stage 4 yang hari tu pun doktor saya dah, janganlah, tak nak sebut lah, tapi Alhamdulillah until now tak recurrent lagi lah. Okay, let's go. The pain is there lah, ada lagi sampai sekarang, tapi so far bila Dr. Sufian kata pain je dah cukup untuk buat diagnosis, alamak, saya dah macam malas lah nak sakit ni. Okay, itu saja dari saya dan daripada tim Hospital Pantai Batu Pahat hari ini. Terima kasih for the time. Terima kasih untuk live hari ini, untuk anda yang spend Jumaat petang anda bersama kita. Satu talk yang saya cakap, kita tak cerita pasal seram-seram hantu-hantu. It's educational talk. So, ini adalah satu talk untuk meningkatkan awareness supaya kita bermanfaat sesama kita. Semoga apa yang kita spend hari ini, masa Dr. Sufian spend dengan saya hari ini, masa semua orang di belakang tabir hari ini, membawa keberkatan untuk kita semua. Saya sudahi kita punya podcast dan live kita hari ini. Terima kasih yang watching, terima kasih yang bertanya, dan saya ucapkan Assalamualaikum, selamat berbuka puasa. Yeah.